Apa ramai tak suka makan ikan jacket because it is so freaking good. Tambah-tambah kalau ikan tu goreng sangat-sangat garing. So hari ni menu suka-suka separuh I ada ikan yang paling dibenci oleh budak-budak asrama. Tapi waktu I zaman sekolah, I suka tau menu ni. Cuba bagi tahu kenapa korang tak suka. And also selagi petai ni banyak kat rumah, I akan makan hari-hari. Dulu waktu zaman kerja, ada satu food court dekat area office I tu. Dia jual pajeri terung and pajeri nanas. Sumpah sedap gila. I tak faham kenapa wujudnya orang tak suka makan terung. Maybe dia macam agak pelik sebab dia rasa macam slimy, lembik-lembik. Tapi kalau you buat bakar, makan dengan asam, pajeri ataupun you buat goreng, potong nipis-nipis, tu adalah sayur paling sedap di dunia. Love terung. Nasi tak habis, petai dah habis, so kita potong lagi. Tak cukup. Honestly, kalau I dapat nasi putih tempoyak dengan petai, I dah happy sangat-sangat. Lauk lain tak payah pun tak apa.